Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Aisyah binti Abdul Jalil dan kali ini saya akan membentangkan mengenai salah satu indikator teknikal yang sangat berguna dalam dunia pelaburan iaitu VROC ataupun lebih dikenali sebagai Volume Rate of Change. Indikator teknikal ini lebih kepada mengukur peratusan perubahan volume semasa perbandingan volume dalam tempoh sebelumnya, contohnya 14 hari atau 25 hari. Tujuannya adalah untuk mengenal pasti peningkatan atau penurunan minat pelabur terhadap sesuatu saham. Sejarah ringkasnya digunakan secara meluas dalam analisis teknikal moden untuk mengesan breakout atau potensi perubahan arah pasaran. Cara penggunaan VROC digunakan untuk mengesan kemasukan modal besar ke dalam pasaran. Yang kedua, mengesahkan pergerakan harga naik atau turun. Yang ketiga, menilai minat pelabur terhadap sesuatu counter. Yang pertama adalah ketika breakout atau breakdown, gunakan VROC untuk sahkan sama ada pergerakan harga yang melepasi resisten itu sah atau palsu. Yang seterusnya adalah VROC naik secara mendadak yang bersamaan dengan sahkan breakout yang kuat. Yang seterusnya adalah VROC rendah ketika breakout adalah amaran false breakout. Yang kedua adalah semasa trend aktif. Trend menaik dan VROC meningkat bersamaan dengan minat beli yang kuat dan akan teruskan pegangan atau tambah lagi posisi. Yang seterusnya adalah semasa trend menurun dan VROC meningkat bersamaan tekanan jualan yang kuat dan potensi sambungan kejatuhan saham tersebut. Cara penggunaan yang ketiga adalah untuk mengesan divergence. Jika harga naik tetapi VROC menurun bersamaan dengan tanda awal momentum yang lemah, jangkaan pembalikan arah berlaku dan sesuai untuk ambil untung. Yang seterusnya adalah ketika sideways, apabila pasar mendata, lonjakan VROC secara tiba-tiba boleh dijadikan isyarat awal untuk perubahan trend dan boleh juga digunakan untuk mengesan entry point yang lebih awal. Penggunaan yang lebih efektif apabila gabungkan VROC dengan indikator lain seperti RSI, MACD atau candlestick pattern untuk buat pengesahan. Dan gunakan VROC 14 atau 25 hari untuk bacaan yang lebih stabil dan jangan guna VROC secara tunggal dan pastikan disokong oleh trend harga dan volume untuk analisis yang lain. Pengalaman di Bursa Marketplace. Beberapa pengalaman apabila menggunakan analisis VROC semasa aktiviti jual dan beli saham. Yang pertama, memahami pergerakan harga dan volume pasaran secara real time. Memperolehi kemahiran menganalisis hubungan harga serta volume dagangan melalui VROC untuk menentukan masa yang terbaik apabila membeli atau menjual saham. Yang kedua adalah membina strategi beli dan jual berdasarkan data pasaran. Menggunakan analisa teknikal asas seperti momentum, support dan resistance serta trend harga untuk merancang strategi dengan lebih baik. Membeli harga yang rendah dengan volume meningkat dan menjual apabila mencapai keuntungan 3 ke 5% atau sebelum harga jatuh. Yang terakhir adalah dapat mengurus risiko dan emosi dalam keputusan pelaburan. VROC ini membantu mengawal emosi dalam pelaburan dengan mengamalkan strategi cut loss dan take profit sekaligus dapat meningkatkan disiplin dan kemahiran mengurus risiko. Kesimpulan, sepanjang menggunakan VROC, ia juga mendapati sangat berguna untuk mengenal pasti potensi peluang pelaburan. Namun, ia perlu digabungkan dengan indikator lain seperti RSI atau MACD untuk pengesahan yang lebih kukuh. Kesimpulannya, VROC paling berkesan apabila berlaku breakout atau support resistance test. Yang seterusnya dalam trend yang kuat atau menjelang reversal dan terdapat perubahan luar biasa dalam volume dan digunakan bersama indikator lain sebagai pengesahan. Dan itu sahaja pembentangan saya tentang VROC. Terima kasih.